Aish, ingat pesan ibu. Kalau kita nak kita punya ilmu tu berkat, hormat guru, jaga solat, jaga adab. Baik ibu, Aish ingat pesan ibu. Kan? So, berapa minit dari sini tak adalah lama sangat minit tu. Doktor. Salam. Kamu semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rizal, ingat, ayah hantar pergi sekolah ni belajar baik-baik. Jangan cari kawan yang buruk. Nanti pada binasa. Cari kawan yang baik, boleh bawa ke syurga. Dengar tak? Habis dah? Rizal tahulah Rizal dah besar. Bos, malam ni bos, kita ada projek baru bos. Macam biasa bos, kita akan lepak dekat Astaghfirullahalazim. tempat lain yang tak ada tu. Aisyah, jom. Aish, kau malam ni ya? Malam ni aku dah janji dengan kawan aku nak study. Jom lah lepak, kita pergi mall. Ada sale. Sebab dah janji. Sale ada tu. Weh, lepak ke mana? 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 Lepak mall lah, ada sale. Jom lah, malam ni bukan ada quiz ke? Rugi weh tak join quiz. Quiz pun benda boleh repeat. Jom lah. Tak boleh weh. Dah. Hari ni jom lah. Assalamualaikum semua. Semua dah makan? Ya. Alhamdulillah. Makan apa tadi tengah hari? Wah, gopo. Memang favorite student lah ni. Saya dah makan dah. Okay. So, minggu lepas kita belajar apa? Nikahan bab apa? Bab kedua, rukun dan syarat. Okay, so ni kamu kenapa semua datang lambat ni? Jalan je ke? Saya tengok okey je. Man. Astaghfirullahalazim. Aish. Tak silap, besok kau dalam batch kita paling cemerlang. Alhamdulillah, ni semua berkat usaha dan doa ibu. Kau paling tinggi batch kita. Bangga Bangga kawan dengan kau. Ada jumpa satu rumah aku. Okey, sama-sama. Zal, ni, aku tahu kau tengah sedih. Jangan beli aku doh. Tak beli, kau ambil je. Chill lah, gagal sekali bukan bermakna gagal selamanya. Tapi kalau kau tak nak ubah, itulah bentuk gagal yang sebenar. Chill je. Jomlah, aku bawa kau pergi jumpa lecturer, kita daftar kelas tu terus sama-sama. Thank you doh. Okey Afika, Ya, doktor. apa kesimpulan daripada pengajaran kita pada hari ini? Pengajaran yang saya dapat simpulkan hari ini, saya rasa ada 3. Yang pertama, kita mestilah menghormati ibu ayah, kita mengikut perintah Allah. Yang ketiga, yang akhir sekali, kita mesti menjaga akhlak kawan supaya kita dapat menjadi cemerlang dan terbilang. Terbaik Afika. Yang lain semua faham? Ah.